Darah tu penting tau. Darah ni penting. Darah yang mengalir dalam badan kita ni, darah yang sangat-sangat membentuk siapa diri kita pada hari ni. Saya tengok satu interview Sa'ari Amri lah. Sa'ari Amri, komposer terkenal, banyak lagu dia sedap-sedap kan. Dia kata selepas dia accident satu ketika, pak mentua dia membantu dia untuk mendapatkan inilah, masa tu dia perlukan darah dia jadi beku. Dalam tu dia memerlukan bantuan derma darah. Dan bantuan derma darah tu bapak dia dapat bantuan daripada pasukan tentera. Kita miskin kerana kita dipauk oleh golongan tamak sama. Dan untuk mengelakkan kita daripada terus dipauk oleh golongan tamak ni, kita perlu sedar apa yang kita kena, apa yang sepatutnya dapat pada kita kan. Apa sepatutnya pada kita. Ini semua sebenarnya daripada zaman dulu lagi, raja-raja yang memerintah, pemerintah kita, kerajaan-kerajaan kita yang ada, semuanya sangat-sangat adil dan mereka memberikan, berkongsi harta kekayaan sampai kepada semua ni. Sampai semua orang menjadi kaya, sampai semua orang tengok emas pun tak beli, sampai tak lalu. Tengok emas tu, Allah, geli lah kan. Sampai level macam tu kan. Boleh baca dalam catatan ni, orang buat tak peduli tentang emas ni kan. Dan ni dalam Eridia ni. Mana pergi Eridia ni? Dalam catatan Eridia masuk ke sini, Portugis. So dia masuk ke sini, dia kata orang Melayu ni dia tahu tempat dia banyak emas, macam dia buat tak peduli je kata. Lepas tu baru dia tahu, oh dia orang macam mana tau. Orang Melayu ni bila dia nak pakai duit je, dia pergi korek pasir tepi laut tu, korek dapat emas, dia ambil, dia pergi jual. Setakat mana dia nak pakai untuk keluarga dia saja. Dia tak datang dengan ketamakan tu. Dia tak datang dengan ketamakan dia yang melampau-lampau tu. Dia datang sekadar dia nak pakai, dia ambil, dia pergi jual. Yang merompak-rompak ni orang-orang luar yang datang ke sini. Orang sini tak pernah peduli sebab mereka telah diajar dengan kecukupan yang sama. Sebab tu orang Melayu jadi macam ni tau. Kita ni darah yang mengalir dalam diri kita ni adalah darah daripada DNA nenek moyang kita yang cukup segala-galanya. Sebab tu kita jadi macam ni. Sebab tu kita tak peduli sangat tentang orang ni kan. Orang tengah berbut kita, gila apa korang ni kan. Mati-mati juga kan. Semua nak mati kan. Kenapa berbut ni kan. Jadi kita datang daripada DNA ni tu. DNA ni datang pada zaman dulu lagi. Dia masuk dalam ni, dia akan membentuk kita sampai hari ni. Darah tu penting tau. Darah ni penting. Darah yang mengalir dalam badan kita ni, darah yang sangat-sangat membentuk siapa diri kita pada hari ni. Saya tengok satu interview Sa'ari Amri lah. Sa'ari Amri, komposer terkenal, banyak lagu dia sedap-sedap kan. Dia kata selepas dia accident satu ketika, pak mentua dia membantu dia untuk mendapatkan inilah, masa tu dia perlukan darah dia jadi beku. Dalam tu dia memerlukan bantuan derma darah. Dan bantuan derma darah tu bapak dia dapat bantuan daripada pasukan tentera. Pasukan tentera bagi darah banyak pada dia. Darah tentera ni darah yang train dengan agresif kan. Yang biasa train dengan agresif, train dengan bersedia untuk berperang dan sebagainya. Darah tentera masuk dalam diri dia kan. Dia kata selepas saya masuk darah tentera saya cepat panas dia kata kan. Saya cepat panas, saya jadi panas baran dia kata kan. Jadi daripada situ dapat satu idea sebenarnya. Kalaulah ada guru-guru tahfiz kan. Guru-guru tahfiz, orang-orang tahfiz, orang-orang yang baik, ustaz-ustaz kita, rajin-rajinlah menderma darah kan. Rajin-rajinlah menderma darah, orang-orang tahfiz yang menghafal Quran yang banyak-banyak tu, derma darah banyak-banyak. Dan supaya darah-darah Tuhan yang mengalir masuk ke dalam ramai rakyat Malaysia dalam nanti yang perlukan bantuan tu akan mengubah mereka menjadi insan-insan baik. Rajin-rajinlah derma darah. Pusat-pusat darah seluruh Malaysia ni, Kementerian Kesihatan pergi ke pusat-pusat tahfiz ni semua, bukan setakat tu, kerana mereka ini darah-darah yang bersih untuk membersihkan masyarakat. Boleh juga cuba dengan cara tu, selain daripada education dan sebagainya kan. Ini saya baca daripada Sa'ari Amri, dia menimbulkan satu idea kepada saya bahawa darah-darah tu boleh mengubah seseorang kan. Itu dia dalam tu selingan.